Jadi dia cakap kesimpulan yang tafsir ikut untuk amalin nafsi damai dengan pendapat Sidra imam dua buah pendapat ada yang galak tak cakap nyotiat ni ada cakap je. Jika beramal pendapat dua buah imam. Imamnya tak berdapat bawatannya ukur tak dadang pendapat imam je. Jika dadang pendapat tafsir lam. Jika dadang pendapat yang selain mazhab pun untuk amai nafsi yang selain mazhab pun tu tamai ke tu lain beberapa mazhab pun jita ada pendapat dua buah pendapat sedua imam jita ada tak tepo jita ada orang galak tu dua dua imam jita ada le tamai nganyu tamai ngaji jita itu di nafsi tamai dengan pendapat luar mazhab pun jita di nafsi nyan mendum-mendum nyan hana menentang dengan haba Ibnu Hajib saban lagi haba Amudi buku kele kajan yang mausul so yang ka beramal basabah masalah dengan kun tidroimu nyan hanjit begiji oleh mamal pada masalah dengan kun lainnya imum secara ittifaq lah nyan saban lagi hukum tidrourung ka beramal dengan sabah pendapat tidroimum hanjit ke beramal dengan pendapat yang lain yang tidroimum nyan yang anak kilaf yang hanjut tadang bab pendapat sidra imam kalau tak beramal dengan pendapat imam yang lain bab masalahnya ittifakan yang hanjut secara ittifaq petipu sin tak pegah hanjut beramal menyo kedraw tu nyo kan kedraw tu sit dak kedraw hanjut pakan hingga yang menentang karena mesti tak bertanggung habagonya yang pegah hanjir beramal dengan pendapat imum bila kata deng bak imum yang lain tentang masalahnya lazim pain dan bertanggung dia tu barang apabila kekal daripada bekasan amal yang awal oleh barang kekal daripada bekasan amal yang awal oleh barang yang lazim dia tuhnya barang beserta pendapat yang kedua mensusun sabuh hakikat tarakub sabuh hakikat yang hana berpendapat dengannya hakikat le tip-tip dua dro imum mantang bekasan tadang bab pendapatnya mantang na bekasan pendapat je yang wote tak sapat dua buah pendapatnya je ke sabuh hakikat yang tidak hantar urungnya hantar urung je kan dah contoh lagi tak ikut Imam Syafi'i bak sampuh sebahagian ulai. Tak ikut Imam Malik bak suci asal. Di Imam Malik sampuh payah mendum mulai konyan. Tapi asal tu suci. Di Imam Syafi'i sampuh sebahagian ulai, tapi asal najis mughaladah lo. Najis mughaladah lo. Ya. Ino tak sampai sebahagian ulai tamat asal tak sembahyang. Fi salatin wahidah. Jadi sembahyang katanya tarakub. Tarakub daripada hakikat yang hana berpendapat dengannya hakikat oleh dua-dua imam. Mana berpendapat hana khunsa. Jadi hakikat sembahyang katanya hang tem khunsa liman dua-dua imam. Imam Malik hansa pakon hana be karau. Nabi boleh. Imam Syafi'i biasa sembahyang pakat akamat akamat saya. Jadi sembahyang tanya adalah tarakub sebuah hakikat yang hana berpendapat sah tentang hakikatnya. Kita tepuk qadiyah. Tepuk qadiyah sembahyang. Dengan sembahyang dua buah qadiyah. Tiban, punya dua dengan sembahyang dua buah qadiyah. Dua buah qadiyah tetapi sembahyang je. Sembahyang je kaji ke sebuah qadiyah yang musapat dua buah. Dua sabah hakikat yang hana berpendapat tentang sah lantaran syarat. Walaupun wudu qadiyah lain tapi syarat begitu sembahyang. Kan menyobat sembahyang hana pupu.
Misal tak sembahyang bayi malik lain. Ha? Tak sembahyang tak wuduk lain, misal sembahyang lain nya ada masalah. Nyo kan bak najis kan bak taharah, kan bak apa kadiah taharah kadiah kau wudu, taharah. Taharah kadiah di taharah. Taharah juga syarat kan? Nah yang pegang syarat dengan masyrut nak betak lain kadiah termasuk hanjicit. Nah yang pegang cit yang kaki lah nyo antara wudu dengan sembahyang. Nanti dah wudu mazhabnya tak sembahyang mazhab lain. Karena itu wudunya bukan sembahyang, Al-Quran.